Surah yang ke-29 adalah surah Al-Ankabut, surah yang bermula dengan alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, iaitu Allah mulakan dengan alif lam mim. Kebanyakan di dalam al-Quran bila huruf muqattaah diikuti dengan kitab tentang al-Quran, tetapi dalam surah ini Allah nyatakan tentang ujian dalam hidup manusia. Apakah manusia mengira ditinggalkan mengaku beriman tapi tidak diuji? Nak menceritakan apa? Ada orang yang membaca al-Quran dan dia mengambil pelajaran, tetapi ada orang yang dia dikenakan ujian dan dia boleh mengambil pelajaran untuk mendekatkan diri ataupun menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila bercakap tentang ujian, surah ini bertemakan hati-hati dengan fitnah ujian dalam kehidupan, dan surah ini menyatakan tentang hakikat ujian ini akan berlaku kepada siapa sahaja yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika ada yang kata bahawa saya beriman kepada Allah tapi saya rasa bahawa hidup saya lancar sahaja, sebenarnya itu adalah ujian paling besar. Kerana apa? Kerana kita rasa selesa dan kita tidak mahu membantu ataupun terlibat dalam misi perjuangan untuk menyatakan kebenaran. Kerana ramai manusia yang masih lagi tidak tahu kebenaran yang kita peroleh dengan keimanan yang ada. Jadi dalam surah ini Allah nyatakan pada ayat 10 gangguan bukan siksaan, dan pada ayat yang ke-8 juga Allah menyatakan fitnah paling sulit itu pada ayat nombor 8 Allah nyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Antara ujian dalam kehidupan ini adalah bersama dengan ibu ayah yang perlu kita bersifat ihsan. Itu juga adalah ujian, ya. Dan dalam hal ini kalau dipaksa untuk syirik, jauhkan, tetapi perlu terus mentaati kepada ibu ayah selagi ianya tidak bercanggah dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah bekalan dalam kehidupan. Jika seseorang itu dia tidak menghormati pada ibu ayah, ia akan memberi kesan ujian demi ujian yang melanda dalam hidup itu akan menyebabkan dia jauh daripada bekalan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam surah ini Allah nyatakan bagaimana menghadapi fitnah ujian. Pada ayat akhir surah ini Allah nyatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, maka pasti kami akan memberikan hidayah. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama dengan orang yang bersifat baik. Jadi apa pelajaran kita daripada ayat akhir surah Al-Ankabut? Yang Al-Ankabut itu maksudnya laba-laba. Jika kita menghadapi ujian, kembalilah kepada rumah Allah. Jangan kembali kepada rumah laba-laba, kembali World Wide Web, kembali kepada media sosial. Kembali pada Allah dan bersungguh-sungguh, Allah pasti akan memberi jalan keluar hidayah.